Catering datang tak apa? Persyaratan cek leaking, persyaratan fire inspection, timing cover. Oh, cover, timing cover, gearbox dengan engine leaking tak? Jadi proses untuk buat semua yang leaking. So Naked tengah buat leaking. And then dalam masa sama owner ni akan buat bahagian suspension system. Nampak luar arm baru. Ni nak tukar, ni luar arm lama dia. Tak cukup lagi nak exober cover semua, set exober semua ada dalam ni. Limat apa yang nak registerkan. Kalau buat 360 inspection dengan kami, kita check semua. Tak ada berat dalih, kita bagi tahu apa yang rosak, apa yang elok boleh pakai lagi, boleh pakai lagi. So untuk new set exober pun ada kat dalam ni. Saya rate tak ada tukar. Stay lagi. So owner tak ada nak risau apa. Kita kasi bikin dia punya kereta elok-elok, tak perlu risau, boleh buat inspection. Benda pun inspection ni free je. Jadi free je sebab apa? Sebab dia buat semua ni. So dia buat semua ni ataupun dia baiki satu je pun dah boleh dapat 360 inspection secara percuma. Dan korang boleh tahu semua kerosakan yang ada dekat kereta korang. Contoh macam drive shaft, drive shaft okey ni, kenapa nak tukar? Tak payah tukar. So kita tukar, buat bahagian leaking. And then kita ada buat bahagian suspension system. Tak kata tu pun tengok scale duduk macam tu. Duduk macam tu nombor 1 ni. Duduk macam ni ke, macam ni ke. Banyak, memang banyak kereta ni punya job. So kalau korang nak cepat, jimat masa, book appointment, link kat bio. So korang book appointment, jimat masa, jimat tenaga kita orang. Dan juga jimatlah senang kita boleh prepare barang. Boleh like, follow, komen dengan share. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.